Inilah serangga yang mampu menyebabkan kelaparan. Seperti namanya, belalang juta merupakan kumpulan belalang yang mampu menyerang tanaman secara berkumpulan. Seekor belalang boleh menghasilkan antara 80 sehingga 158 biji telur dalam satu kantung telur. Setiap telur mengambil masa 2 minggu untuk menetas dan boleh mencapai kematangan sepantas 3 minggu. Sebanyak 1000 kantung telur pernah dijumpai dalam area 1 meter square. Belalang juta mampu travel antara 5 sehingga 130 km dalam masa sehari. Belalang ni mampu untuk menghabiskan tanaman dan pokok-pokok di tempat yang mereka singgah dalam masa yang singkat. Antara negara yang sangat terkesan dengan serangan belalang dalam beberapa tahun kebelakangan ini adalah India, Pakistan, Nepal dan juga negara-negara berdekatan mereka. Dianggarkan dalam radius 1 km serangan terdapat sehingga 40 juta ekor belalang dan mereka mampu meliputi kawasan sehingga beratus-ratus kilometer. Walaupun belalang ini juga wujud di Malaysia, ekosistem rantaian makanan yang seimbang dapat mengawal populasi mereka dari menjadi terlalu besar dan berbahaya. Siapa kat sini takut belalang? Apa akan jadi kalau terkena serangan yang besar macam ni? Kongsikan.